Berdasarkan pengalaman mentor Rina, beliau berkata apa yang beliau perhatikan ada 3 golongan yang boleh dapat manfaat besar apabila menyimpan emas. Golongan pertama ialah mereka yang sukar untuk menabung. Kerja dah bertahun-tahun tapi masih tiada simpanan. Dah cuba macam-macam cara tapi poket masih tetap bocor. Jadi, simpanlah emas kerana emas ini kalis bocor berbanding kebanyakan aset lain. Golongan kedua adalah golongan yang konsisten menabung sama ada dalam bentuk duit, ASB dan tabung haji. Tanya, kerana anda berjaya menabung, tapi dalam sedar tak sedar, simpanan anda itu mudah dirempak oleh inflasi atau kejatuhan mata wang. Jadi solusinya, anda boleh tukarkan sebahagian daripada simpanan anda itu dalam bentuk emas. Pastikan duit yang anda tukarkan itu adalah duit yang anda tidak gunakan dalam tempoh waktu terdekat. Pastikan juga anda sudah cukup simpanan dana kecemasan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang kaya tapi tidak pernah ada simpanan emas. Risiko untuk hilang kekayaan itu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Jadikan emas ini sebagai pelindung kekayaan anda. Jadi, anda berada di golongan yang mana? Mari kita manfaatkan sebaiknya simpanan emas ini. Ingin mulakan tabungan emas anda di dalam akaun Gap bersama Pagi Gold? Jom, Rina bimbing. Puan-puan, boleh isi borang sign up di bawah dan Rina akan hubungi anda. Ingat ya, harga emas tak tunda kita.